guys, Veda Pratama buat hal guys. Fuish, terus terang ya, Veda Pratama ni guys sentiasa mengejutkan setiap perlombaan. Dan beliau guys ya, berhasil dalam qualifying round, beliau dapat P4 guys ya. Nak ikutkan boleh dapat guys. Untuk P yang pertama guys. Tapi P2, P3 bukan rezeki beliau, tapi P4 pun dah kira okey lah guys. Dan terus terang guys ya, dah nampak guys, beliau boleh jadi champion ni untuk GP United States ni. Hey, aku kalau update pasal Veda ni guys, terus terang terbaik. Dan by the way guys ya, Hakim Danish tidak berhasil dengan baik. Sorry guys ya, awal pun lagi Danish comeback stronger. Dan Veda Pratama buat yang terbaik untuk dalam perlombaan. Terus terang guys ya, aku memang akan terus support untuk Veda kan. Dan harap beliau jadi champion guys untuk dalam GP United States ni. Kalau nampak guys, beliau boleh jadi champion kan. Macam biasa guys ya, mungkin Veda nak simpan taring dulu guys. Simpan taring dulu. Nanti dalam perlombaan beliau akan tunjuk yang betul-betul guys. Teruskan support guys untuk Veda. Dan aku harap Veda boleh buat yang terbaik. Dan kepada Hakim Danish, comeback stronger. Mungkin tak ada rezeki. And InsyaAllah Veda boleh buat yang terbaik. Kita support guys sama-sama ASEAN. Okay. Salam.